Isu supaya dibina hospital besar, hospital pakar di Kuala Lumpur tu dielokkan dibesarkan atau nak pindah tempat lain. Okey, tak ada masalah. Tetapi belum ada jawapan dan jawapannya pun tidak memadai untuk kita dengar. Tup-tup dengar nak buat ladang babi berskala besar di Bukit Saga. Tuan-tuan dan puan-puan semua, sebelum ini tempat kita tempat pembuangan sampah. Sedar tak sedar? Dah buang sampah nak buat ladang babi pula. Pandanglah kami ni. Pandanglah rakyat Ulu Sago 300,000 tau. Bukan sedikit. Majoritinya 63% orang Melayu. 30% lagi bangsa lain. Tetap mudahlah hospital kita macam tu. Nak pergi hospital Selayang, nak pergi hospital Kuala Lumpur, sejam. Kalau yang stroke tu tengah jalan dah habis lah. Ini patut diperjuangkan. Tetapi begini caranya. Dah lah begitu. Tak buat libat urus dengan pemimpin dan penduduk di Ulu Sago ni. Libat urus tahu, berjumpa, tanya. Suka tak suka, apa masalah dan sebagainya. Tahu-tahu nak buat dah. Tak pandang pun kami.